Dulu aku pakai ni, Power Station. Harga lebih kurang 2,000 lebih. Bagi orang yang kaki camping macam aku, memang perlukan gadget-gadget macam ni. Selain tu, ianya sangat berguna di masa kita betul-betul memerlukannya, lagi-lagi waktu rumah kita blackout. Malangnya barang ni dah rosak. Nak repair pun mahal, nak beli baru. Fuh, sakit tu harga dia. Aku ni memang suka beli cordless power tools. Contohnya cordless fan, cordless air blower, cordless vacuum. Alasannya sebab mudah nak guna dan senang nak bawa ke mana-mana. Jadi, baru-baru ni aku perasan dah ada teknologi baru yang bagi aku lebih murah, compact, yang boleh menggantikan fungsi power station, iaitu portable power inverter. Ada macam-macam set korang boleh beli online. Macam aku, set yang dapat 3 biji bateri. Kebetulan aku banyak cordless tools, so aku ada banyak lah bateri tambahan. Portable power inverter ni cukup mudah. Just pasang je bateri, terus boleh pakai. Nak cas pun boleh. Tengok ni. Fuh, fast charger cok. Aku dah try hidupkan macam-macam barang elektrik. Contohnya kipas elektrik, Android TV. Tengok, memang function. Lepas ni bolehlah bawa TV pergi berkelah. Jadi korang yang rasa benda Allah ni menarik sebagai persiapan kehidupan harian, bolehlah dapatkan apa-apa brand pun tak apa. Sebab aku dah try banyak brand. Dari segi kualiti, semuanya okey.